Imam solat laju, makmum tidak sempat tamak ninah. Adakah sah solat? Jawabnya, kalau imam laju, makmum jangan hirau ke imam. Kita jaga rukun dan syarat. Antara syaratnya, tamak ninah dalam rakaat, iktidal, sujud dan duduk. Biar dia laju secara ke dia. Faham? Sebab tu, orang yang jenis lambat daripada imam, jangan hirau. Kenapa? Ada rukun yang dimaafkan kita terlambat. In syi'tadat talillazi syara'an uzir hatta lahu salasu arkan ikhtubir mampi kira'ati li ajlihil bati au syakun hal qarawaman lahanasi. Orang-orang yang nak tahu sebenarnya, bagi orang yang lambat, orang yang terlambat, orang yang memang tabiatnya lambat, ada sebab uzur sesuatu, dimaafkan 3 rukun baginya terlambat daripada imam. Maknanya di sini, dalam bab bacaan, dalam bab tersalah atau terlupa membaca, baru nak start baca tertinggal pada imam, diberikan keampunan. Maknanya, tak usah kerja tu imam. Kita biasa kita ni. Bab tu Nabi pesan dah. Nah, lepas berdiri, semarka hatta tatma'inna raki'ah. Jangan cara kata imam. Murakab biasa apa tatma'inna. Semarpa, kemudian angkat kepalamu hatta tadila qa'imah. Sampai kamu tegak berdiri betul. Walaupun imam sudah sujud yang kedua. Semasjud hatta tatma'inna sajida. Lepas tu turun sujud macam biasa. Sampai tamakninah sampai dalam sujud. Semarpa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian baru duduk. Sampai betul-betul tamakninah di dalam duduk. Mana jangan hera ke imam. Kejar. Slow and steady. Faham? Jadi kita kejar ke imam. Kita tinggal syarat. Kita tak sah semayang.